Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita belajar tentang badan. Di dalam Quran banyak sekali badan. Badan ini menjadi isim yang menggantikan isim sebelumnya. Itu badan. Cuba sebut isim yang menggantikan isim sebelumnya. Isim badan. Okay. Dalam Quran, dalam kitab kami kata al-badan wal ismul maksud bil hukmi bila wasfatin. Isim yang dimasukkan dengan hukum tanpa ada perkataan. Itu tidak faham kan? Macam saya kata Abdullah bin Idul. Bin Idul itu kan tak Abdullah? Kan tak? Abdullah bin Idul. Abdullah anak kakak Idul. Anak kakak Idul itu kan tak bersaya? Tak? Itu nama dah. Abdullah anak kakak Idul. Padahal Muhammad bin Abdullah. Muhammad itu Nabi. Dia ni anak Abdullah. Anak Abdullah itu kan tak Muhammad. Apa kan? Itu nama badan. Badan adalah isim yang kedua yang menggantikan isim sebelumnya pada makna yang sama. Itu badannya. Jadi badan ni ada 4. Badan pada pendengar YouTube ingat dia badan ni badan ada 4. Ada 4. 1, 2, 3, 4. Badan ni ada 4 bahagian. 4 jenis nama badan. Kita kena berulang balik. Yang pertama dia kata badan mutabik. Mutabik. Ini badan yang paling pertama sekali. Cuba sebut mutabik. Mutabikun. Badan mutabik. Yang kedua dia bagi badan ba'du. Terus sebut ba'du. Minkul. Minkul ini badan ba'du ini badan setengah dari semua. Tulis tadi setengah dari semua. Badan setengah dia tak ambil semua. Macam ini ambil semua. Mutabik ini ambil badan kul minkul. Cuba sebut kul. Kul minkul. Itu istilah dalam bahasa Arab. Semua dari semua. Okay, semua dari semua. Okay. Kul minkul. Senang bagi orang tak bagi kat luar kan. Tak ganggu kita. Kul minkul. Okay. Yang pertama sekali dia panggil badan. Cuba sebut kul minkul. Dalam Quran tuan-tuan tulislah mutabik. Mutabik ya. Silap saya mutabikun. Mutabikun. Sebut ni je. Kul minkul. Ini badan ba'du minkul. Apa beza dengan kul minkul? Kul minkul itu semua sekali daripada semua. Ba'du minkul itu setengah dari sebahagian daripada semua. Okey. Yang ketiga dipanggil badan istimal. Badan sebut badan istimal. Istimal ni nama dia ya sebut istimal. Nak terjemah pun susah. Tapi bila beri terjemah tu, bila beri contoh dalam faham ya.
Dan yang akhir sekali dipanggil badal mubayyin. Badal mubayyin. Itu mubayyin. Mubayyin ini mana badal yang menerangkan. Tuan-tuan sedih dulu. Jangan tadi sangat. Yang penting, yang pertama kul min kul, betul? Yang kedua ba'du min kul. Yang ketiga istimal. Yang keempat mubayyin. Istimal tu apa ya? Istimal tu apa? Nanti kita dengarkan. Ada tanya lah, tanya lah. Mubayyin. Saya belajar dulu untuk guru bahasa Arab, tak faham. Tak faham. Tapi bila tengok dia punya contoh, barulah faham. Barulah faham. Okey. Faham Okey. Kita beri contoh saja. Yang pertama dipanggil badal mutabik. Mutabik ini badal dia meliputi semua. Ya, seperti ayat Quran dalam surah Al-Fatihah. Ihdina as-sirata al-mustaqimah. Nah, ni ingat as-sirata al-mustaqimah. Al-mustaqimah ni jadi nak akan pada sirat kan? Betul tak? Yang kita belajar dulu lepas tunjukkan kami jalan yang betul. Lepas tu dia tulis pula tu siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita dah kata sirat ni, jalan ni adalah badal kepada sirat ni. Nama dia badal mutabik. Badal 100% badal. Mutabik itu hanya 100% betul. Maknanya tunjukkan kami jalan yang betul. Jalan betul jalan macam mana? Jalan macam mana? Jalan yang engkau boleh nikmat. Jadi jalan ini dia punya mutabik badal dia 100% ini. Bukan seseparuh jalan lah. Jalan yang purely of the 100% menggantikan sirat ini. Itu maksudnya badal mutabik. Okay. Ingat inna siratal mustaqim. Okay. Ini tentang Al-Fatihah ayat 7. Al-Fatihah ayat 7. Okey. Okey. Contoh yang pertama. Betul ke? Tak. Ayat 7 ke tu? Siratal mustaqim. Sirah ni ayat 7. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat macam mana kan? Jadi itu tadi kan siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sirah itu badal. Nama dia badal mutabik. Sebab sirah itu 100% mewakili sirah ni. Yang ni ada Islam, yang ni tak ada Islam. Itu badal. Kalau dua-dua ada Islam, mungkin jadi nak. Kan? Ini ada anak itu belajar 2004. Siapa yang ada bawa buku merah tu? Sirap dia kata. Sabar ini tajuk susah ni. Nak masuk ke tajuk. So saya dulu ada 2 bulan lagi.
Saya bagi lagi satu contoh. Contoh yang kedua, dia kata alif lam mim. Zalikal kitab. Zalikal kitab. La raiba fihi. Itu Al-Baqarah ayat 2. Al-Kitabu. Al-Kitabu ni adalah badal mutabik kepada zalika. Ini badal, ini dipanggil mubaddal. Badal ini ganti, ini kena ganti. Zalika dengan kitab sama tak? Sama kan? Sama. Zalika tu demikian. Demikian tu sama apa dia? Kitab. Sebab itu Alkitab ini kena bagi depan. Sebab dia kena badal kepada mubaddal. Ini duduk tempat paling depan, dia jadi mubtada. Jadi siapa tengok kitab ni tak ada dia pegang. Buka. Sebab ni badal, yang ni isim isyarat, yang ni isim makrifah. Ni badal. Ingat? Contoh, yang ni nama dia badal, yang ni nama dia mubaddal. Mubaddal ni diganti. Badal ni ganti. Mubaddal ni diganti. Alkitabu menggantikan zalika. Zalika ni kena diganti. Nama dia mubaddal. Cuba sebut mubaddal. 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 Jangan sebut mubaddal. Mubaddal. Itu kita sebut betul dalam bahasa. Badal. Badal tu ya, mubaddal tu dulu. Ni. Ini mubaddal. Ini badal. Badal, mubaddal. Badal, mubaddal. Badal, mubaddal. Badal, mubaddal. Okey. Al-Kitabu badal, zalika mubaddal. Okey. Itu baru contoh satu. Jadi badal ni ada kalimatnya. Satu, badal kumikul. Yang kedua, badal maklumikul. Yang ketiga, badal istimal. Yang keempat, badal mubayyan. Kali ini tak ambil macam ni. Ya? Bayar. Memanglah. Sudah sampai dah betul mana. Ada soalan tanya badal ni betul mana dia betul mana. Kalau nak tak payah tengok betul je. Badal ni kena ganti. Jadi tuan-tuan ni Alkitab ni badal diganti kepada zalika. Zalika ni kena ganti. Kena ganti maksudnya mubaddal. Mubaddal tu kena ganti. Kalau badal ganti. Jadi tuan-tuan bila ada badal, ada mubaddal. Badal ada 4, iaitu badal mutabik atau badal semua. Ini badal separuh, ini badal mengikuti, istimal mengikuti. Ini badal kenyataan, bayar pendengar. Memang susah nak bezakan, tapi bila tengok ayat kita dapat bezakan. Okay. Sekarang kita pergi pada badal yang kedua. Dia bagi badal ba'du minggu. Lihat sini. Ya. Okey. Take one. Take one. Kalau nak tanya-tanya masa ni. Ya. Tengok. Fi itu huruf jar.
Dengar soalan Ustaz. Seluruhnya. Jadi Alkitab dengan Zalika tu dua benda yang sama. Alkitab tu maknanya demikian. Demikian tu maksudnya kitab lah. Jadi demikian tu maknanya maksudnya demikian tu kitab. Bukan kitab. Ya? Membangun tu fi itu padanya pada kita, tapi itu bukan mana. Pada ni punya Alkitab tu pada Zalika. Bukan Quran ya. Tengok Alif Lam Mim. Gambar tak boleh. Pada ni. Alif Lam Mim. Apa makna ni? Tarik ke depan. Okey. Oh, jadi sama. Okey. Sekarang kita pindah kepada badan yang kedua, iaitu badan ba'du mikul. Ya, ba'du mikul. Yang pertama tadi kul mikul, semua sekali. Yang kedua, bila tuan-tuan faham ba'du mikul ini setengah dari semua. Setengah dari semua. Okey. Saya makan roti gadanya separuh saja. Separuh tu roti tidak? Ya. Saya makan roti separuh saja. Saya makan ikan kepalanya saja. Ikan tak makan. Kepala itu separuh tidak? Tahu. Ikan. Saya makan ikan semua sekali. Saya makan ikan itu semua sekali itu badan ikan. Semua sekali itu apa dia? Ikan. Saya makan ikan semua sekali itu ikan, bukan nasi. Saya makan ikan semua sekali. Jadi semua sekali itu dipanggil badan nombor satu. Saya makan ikan kepala saya. Setengah. Ataupun saya makan ikan mata saja. Mata saja itu adalah dipanggil ba'du mikul. Ada sahabat dia satu cerita sekitar ada di bawah pasal dia pergi makan kepala ikan. Pergi makan kepala ikan. Tengok kepala ikan yang lemah sampai RM30 lah. Betul RM30 mamak dia. Jadi bila dia makan semua masalah mana pakai kepala ikan, dia tak pakai kepala ikan. Dia lengkok pipi pun tak ambil. Dia tak makan, orang dia semua tak makan. Dia tak biasa. Orang lain semua makan, kami tinggal makan. Dia kata, can you try this one? Hai tu mata kan? Oh no, tak boleh. You look at me. Dia ambil kepala ikan tu ni. No. Mana ada orang tak boleh makan kan? Biasa. Okay. Itu badan ba'du mikul. Saya makan ikan kepala ni saja. Contoh dalam bahasa saya. Maknanya yang dimakan itu sebahagian. Itu namanya badan ba'du mikul. Ingat, tulis lagi. Saya makan ikan kepala ni saja. Saya makan roti separuh saja, tak habis.
Jadi separuh tu dipanggil sebahagian daripada semua. Boleh faham tak? Boleh. Yang tadi, yang ni saya makan roti semua sekali. Saya makan roti semua sekali, tak ada tingkat. Semua sekali itu maknanya. Semua sekali dipanggil badan. Okey? Badan untuk okey. Ada tu dia kata okey. Okey. Firman Allah. Dalam surah Al-Muzammil ayat saya boleh sebenarnya soal yang belum tak ada kata yang bawa kata tu mengantar tak ada ya ayyuhal muzammil kumil laila ya mana nak kata ni kumil laila wahai orang muslim bangunlah malam kumil laila bangun malam ya kumil laila illa qalilan nisfahu kumil laila illa qalilan. Bangunlah malam malaikat ni sedikit. Lepas tu dia tulis nisfahu. Nisfahu separuh. Adakah bangun setiap malam? Adakah bangun semua malam? Separuh saja. Nisfahu separuh saja. Nisfahu ni sebahagian daripada malam. Ini dikatakan pada ba'du minkum. Bukan semua, bukan seluruh malam itu. Sebahagian saja. Nisfahu, setengah saja. Okay. Itu maksudnya pada ba'du minkum. Okay. Jadi nisfahu dipanggil pada, ini dipanggil pada al-laila mubaddal. Maksudnya setengah ni, maksud apa setengah dari apa? Setengah dari malam. Jadi malam ni mubaddal, nisfahu badal. Dalam Quran dia tak sebut mubaddal. Disebut badal saja. Badal saja. Kitab Namu muka surat 127. Kita buka. Kitab Namu muka surat 127. Kitab Namu nombor 2 kan? Nombor 2 kan? Nombor 1. Nombor 1. Sorry, nombor 1. 127. Ada semua badal taukid semua ada. Jadi saya menerangkan ni untuk tuan-tuan faham secara sepintas lalu. Okay. Ya. Okey. Ada. Al-Muzammil ayat 201. Surah Muzammil ayat. Pendek je. Pendek je. Surah ayat 20. Atau ayat Muzammil. Terus lagi ya. Ayat ni Al-Muzammil ayat berapa? Siapa ada tulis lagi? Al-Muzammil ayat berapa?
Ya ayuh muzammil kumil laila illa qalilan. 2 dan 3. Nisfahu. Nisfahu Kamu ikut ni. qalilan qalilan. Lain 3. 2 dan 3. Apakah 2 lagi 3? 2 dan 3. Dia melangkau upaya. Dan contoh yang kedua, ini ingat contoh roti tadi ya. Roti. Okey. Contoh yang kedua, ini contoh yang kedua. Contoh yang pertama. Waja'ala minhu az-zawjaini. Kami jadikan daripadanya 2 pasangan. Dan ini 2 pasangan. Betul? Az-zakara wal unsa. Laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan ini adalah badal pada az-zawjaini. 2 pasangan, iaitu laki-laki dan perempuan. Ini adalah badal dan ini adalah badal. Ini namanya badal istimewa, badal waktu. Ada yang nak tanya? Badal waktu ini. Ayat mana tu? Ayat berapa tu? Ayat ni surah apa? Surah apa? Saya kata apa? Ini boleh apa? Surah surah Kiamat. Pergi tengok lah. Betul ada. Ini surah ni. Apa? Jangan. Kiamat. Ayat Kita bersama. surah Kiamat ayat 29 ni. Kiamat. 29. Surah dia Al-Kiamat ayat 30. 39. Okey. Jadi kita sudah selesai belajar tentang 2 jenis badal, iaitu badal kul bikul ataupun badal muntabik, dan yang kedua badal waktu bikul. Setengah dari semua ini semua dari bersyukur. Ya, banyak 100%. Ini sebahagian saja. Okey. Sekarang banyak. Baik, sekarang ni. Ya, kita nak belajarkan pada istimewa. Pada istimewa sini. Enggak, dia datang. Ya. Boleh padam. Tak. Ini ada zina. Yang ketiga, badal istimewa. Pada istimal. Istimewa. Itu bentuk istimewa. Istimal. Badal istimewa. Okey. Badal istimewa ini artinya badal yang menyatakan istimewa yang menyatakan kaitan, yang menyatakan kaitan. Istimewa ini kanunan, kaitan atau kanunan. Cara kahwin. Selesai ni kaitan atau kanunan. Kaitan Istimewa ni cuba terjemah sebagai kaitan. Ada kaitan. Tapi dia kata badal istimewa. Badal ada kaitan. Itu terjemahan saya. Saya harap para penonton YouTube betul kan? Dia namanya badal istimewa. Badal kaitan.
Contoh dia, contoh dia surah Al-Anfal ayat, contoh dia yas alunaka anil haram anil syahril haram. Ya. Bila ditanya kepada kau wahai Muhammad tentang bulan-bulan yang haram, Anil Qamar. ya, Anil Qamar. koma Yas'alunaka anil syahri. anil syahri. Ya, haram. Ada kul ke? Kul kita diberi. Kul tak. Kita diberi. Kita diberi syahri. Bila kita tanya kepada kawan Muhammad tentang bulan-bulan yang haram, katakan kepada mereka, kita diberi. Kita diberi haram padanya peperangan. Haram padanya peperangan. Jadi kita lebih banyak peperangan padanya. Kita lebih antara benda yang tidak boleh dibuat di dalam bulan-bulan yang diharamkan. Itu kita lebih boleh. Ada kaitan dengan masyarakat. Jadi itu dah ayat ni. Surah Al-Anfal kan? Kat sini. Ayat. Badal tu ganti, mubadal tu kena ganti. Kena ganti ya. Al-Baqarah ayat 217. Al-Baqarah ayat 217. Ya. Ayat 217. Ini tentang ini ayat. Kita lebih banyak peperangan padanya. Maksudnya haram. Peperangan pada bulan-bulan yang haram ni. Jadi asyar yang haram ni ada kaitan dengan kita. Dia ada kaitan tak? Ada kaitan? Ada kaitan dia tak boleh berperangkan. Jadi kita lihat itu badal, kemudian asyar yang haram tu badal. Jadi nampak tak dia punya itu perbezaan badal istimewa dengan badal fardhu itu? Istimewa tu punya ada kaitan. Ya? Saya kata ini tajuk yang sangat susah, tapi saya kena dengar kepada tuan. Kalau tuan masih susah, bagus tak? Bagus tak? Sebab saya dulu susah. Sekarang baru lah. Okay. Yas'alunaka anil syahri haram. Memang tajuk ini sudah lama. Tapi tuan-tuan ingat tak? Ayat Quran tu. Ayat Quran dia ingat faham kan? Kita di
Saya bagi contoh yang paling mudah dalam bahasa Melayu. Kalau tak saya ni, saya kagum dengan Ali keberaniannya. Tengok sini. Saya kagum dengan Ali keberaniannya. Maknanya keberanian itu adalah sebagian dari Ali. Saya kagum dengan Ali keberaniannya. Ali mubadah, keberanian kepada. Tulislah dalam Melayu. Saya kagum dengan Ali keberaniannya. Bukan kerana keberanian. Bukan kerana. Itu kerana tadi dia dalam bahasa Melayu itu. Tambah. Saya kagum dengan Ali kerana keberaniannya. Keberanian itu pada Ali itu mubadah. Banyak lagi yang dia, tapi yang saya kagum keberanian itu. Banyak lagi apa yang daripada Ali itu, tapi yang saya kagum keberanian dia. Itu yang saya sangat kagum. Boleh? Kalau tuan-tuan boleh saya fahami. Nombor 3 tu ingat Ali. Betul ingat perang. Itu cara dia. Lama-lama kita akan develop kefahaman tu. Banyak sebab tuan-tuan faham dan boleh mengajar. Boleh buat seminar tajuk pada di apa tu pusat Islam. Tengok peserta seminar tu saya. Mana dulu? Oh jangan. Sebab itu tuan-tuan, salah satu sifat yang ditekankan oleh Imam Syafi'i. Murid-murid kalau terlampau pandai sangat, jangan menghina guru. Betul tak? Saya mengajar tuan-tuan, seorang guru tuan-tuan, bukan dia ilmu ada sangat. Tapi dia mengajar tuan-tuan, tuan-tuan mahir dan pandai sehingga menguasai guru. Guru aku pun tak boleh faham baik. Tak boleh faham macam aku sekarang ni. Jadi guru, anak yang pandai ni, jangan menunjukkan pada depan guru. Di belakang boleh. Betul tak? Itu salah satu akhlak pelajar. Jangan bila dia dah pandai nanti, guru mengajar. Ayatlah, aku boleh pandai dengan dia. Jangan macam tu. Macam tu tak boleh kan? Depan guru pun tak boleh lalu diri. Tak boleh. Bila salam dengan guru, salam terbanyak. Perlu kan? Tuan-tuan kena langkah dua langkah. Dua tangan. Dua tangan. Bukan kena cium tangan. Langkah-langkah. Baru jalan. Ini depan guru, ambil air minum. Itu kita ambil. Sebenarnya adab itu adalah ilmu. Sebab itu Nabi kata, adabani Rabbi. Allah bukan mengajar aku ilmu saja, dia mengajar adab. Fa'ahsana ta'dibi. Maka dia elok. Pakai baju mahal pada guru tak boleh. Betul. Tak boleh kan? Kalau kasut kilat daripada guru tak boleh. Guru pakai selipar, kita pakai kasut. Kasut yang mahal kan? Tak boleh. Lepas tu paki pula kasut sebelah kasut guru. Itu pura-pura lah kan? Beg, baru black RM3,000 beli beg. Tayang bang RM2,000. Beg tu tak boleh. Kecuali beg tu serah pada guru. Aduh. Tak guru sama dulu. Okey, tuan. Sekarang ni kita pergi pada badan terakhir. Badan. Dibagi badan. Istimewa badan mubayyin. Badan. Sebelum mubayyin. Badan mubayyin. Badan mubayyin. Nama dia bapa. Badan tafsir. Apa ni tafsir? Tafsir ni maknanya tafsir bukan tafsir. Tafsir dulu. Daripada fasul. Tafsir. Badan tafsir. Tak beri mana dia. Ni badan tafsir. Tafsir. Badan terperinci. Badan terperinci. Kalau saya salah, kita rakan-rakan YouTube dengan saya. Ustaz ni cuba beri makna sendiri. Badan tafsir.
Tafsir. Okey. Tafsir eh? Taylor. Taylor collaboration Taylor. Ya, okey. Betul. Tafsir. Mana tafsir? Tafsir sok tu maknanya tafsir terkecil. Kalau sing tak ada mana. Detailing kan? Kalau tafsir dengan ra ada mana. Ra dengan tafsir jelaskan. Tafsir itu pun terkecil. Terperinci. Okey. Saya bagi contoh ya. Baik, saya contoh. Dipakai badal tafsir. Tafsir. Sorry. Badal Ada mubayyan. Mubayyan. Badal mubayyan. Mubayyan tu tafsir. Tafsir tu detail. Tajuk dia. Saya heranlah adik-adik awak ni Ramli dan Muhammad. Nampak tak? Dalam Quran ada kan yang beliau semua membutuhkan itu. Saya heranlah adik-adik awak ni Ramli dan Muhammad. Siapa dia Ramli dan Muhammad? Adik-adik lah. Adik-adik awak. Itu badal tafsir. Macam kita kata, rukun Islam 5 perkara. Satu, itu dia panggil badal tafsir. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Listing tu dia panggil tafsir. Itu details lah. Okay. Jadi ni tajuk bahasa Melayu. Saya hairan dengan adik-adik, dengan adik-adik kamu, Muhammad dan Ali. Siapa dia Muhammad dan Ali? Adik-adik kamu. Jadi tuan-tuan, okey, kamu ni dipanggil badal dan Muhammad dan Ali ni badal. Badal mubayyin. Ya, badal. Okey, badal mubayyin. Senang kan? Jadi nampak perbezaan dia tak jauh berbeza. Jadi tuan-tuan, badal mubayyin ini juga dikenali dengan badal kul min kul. Khusus. Badal Kul min kul min kul. macam badal kul. Kan kita kata beribadah. Jadi nampak ni badal yang ketiganya. Tapi dia beri nama ini badal mubayyin. Badal mubayyin, badal yang menerangkan apa sebenarnya. Saya heran dengan adik kamu Muhammad dan Ali. Muhammad dan Ali ini adalah badal mubayyin pada kamu. Jadi adik-adik kamu itu adalah adik kita. Dia badal. Okey, tuan-tuan, Allah dia syukur kepada Allah. Detail lah. Detail lah. Yang tahu dapat.
tadi ganti kan? Badal kena ganti. Kenapa badal mendahului badal? Badal Mendahului mendahului badal. Memang syarat utama dia. Mubadal tak boleh dulu. Mubadal tak boleh dulu. Mubadal dia dulu diam. Lepas dia barulah Badal. Macam maktub dengan atau maktub kemudian maktub dulu atau kemudian terang. Naat maktub dulu baru naat. Ini bicara kita tu tak ada yang baik. Tanya. Ya. Badal haji kalau betul badal haji itu adalah dia mengganti orang yang tak ada dia juga orang yang haji itu membadal tapi orang yang buat untuk dia itu badal. Tapi kalau nak tahu badal mana badal imam itu badal kopi itu atau badal apa itu Badal mana yang gaji saya? Badal haji. Badal haji. Ya. Dia kena buat haji siapa mana orang yang buat haji tu dia tak boleh masuk. Jadi kalau dia itu badal kopi pun Dia mati tak uzur kan? dia tak boleh buat haji tu dia. Melainkan untuk orang Kau yang malaki. Kau tak segi. dan dia kena haji dulu. Dia tak boleh dia guna haji. Itu tak bikin masuk lah. Yalah. Kalau ada di sini, Haji dulu dia biasa pergi. Paling tak pergi. Ada Ada mesej. boleh cari? Baik. Kalau nak tutup ni. Orang dari sini pergi tak boleh mesej mati kan? Minggu depan kita akan pergi pada letak akhir. Malam. Okey dah. Dah. Yang lepas. Oh, nanti pedal. Belum lagi. Tapi lah. Buat lagi. Pukul-pukul je. Itu kata. Dia kata kerja. Dia baca dulu buku ni. Tentang atas. Buku Nahwib. Nahwib 2. 61 Jadi inilah sekarang pada ini Bismillah keluarga kita asyik saya dan tasawuf Allah SWT kasih Muhammad wa ala alihi bila tak kami ada rezeki ya Allah semoga dosa-dosa kami dan sebab ya Allah jika kami kita ada yang ya Allah jadi kami jika orang yang maksiat dan juga masih kita ya Allah ya Allah kami rahmatilah kami ampunlah dosa-dosa kami ya Allah kami tolonglah kami untuk belajar mudahkanlah kami urusan belajar kami ya Allah jadi kalau kami dikatakan oleh segala Allah ini rahmat dan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad Alhamdulillah